3 solat sunat yang diberikan ganjaran tinggi tapi tak ramai orang yang buat. Nombor 3, paling ramai yang malas nak buat. Pertama, solat sunat sebelum subuh. Ramai yang terlepas pandang untuk lakukan solat sunat ini, sedangkan hadis Nabi menjelaskan bahawa solat sunat 2 rakaat sebelum menunaikan solat subuh memiliki ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau sudah bangun pukul 7, macam mana nak lakukan solat ini? Sebab subuh pun dah terlepas. Hahaha. Kedua, solat duha. Solat duha merupakan solat sunat yang dilakukan pada waktu pagi selepas terbitnya matahari sehingga ke waktu zuhur. Solat duha boleh dikatakan sebagai kunci kepada pintu rezeki. Namun, ramai yang kalangan kita yang mahu murah rezeki, tapi solat duha sekali setahun pun tak pernah buat. Yang nak murah rezeki, sila hadirkan diri dan ucapkan insya-Allah. Terima kasih. Ketiga, solat malam. Solat malam atau tahajud ialah solat sunat yang dilakukan selepas daripada waktu isyak sehingga terbit fajar subuh. Sebaik-baiknya dilakukan pada waktu 1/3 malam antara jam 3 pagi hingga ke fajar. Walaupun doa ketika solat ini cukup mustajab dimakbulkan, tetapi ramai yang lagi sayang kepada tidurnya. Hahaha.